Pernah tak anda terfikir, siapa sebenarnya yang menguruskan hal-hal ehwal Islam di Selangor? Daripada urusan nikah kahwin, sampailah ke sijil halal, ada satu agensi penting yang bekerja di sebalik tabir. Hari ini, kita nak kenal dengan lebih dekat Jabatan Agama Islam Selangor ataupun nama pendeknya JAIS. Jom kita tengok macam mana ia beri kesan pada kehidupan harian kita. Cuba fikir, anda atau mungkin ada kenalan yang tengah merancang nak kahwin di Selangor. Kalau ya, mesti anda tahu kan, prosesnya tu memang seronok. Tapi, boleh tahan rumit juga. Dekat sinilah JAIS memainkan peranan yang sangat penting. Okey, untuk para usahawan pula, logo halal tu bukan setakat hiasan kan? Ia macam satu jaminan kualiti yang buat pelanggan kita percaya. Pernah terfikir tak macam mana proses nak dapatkannya? Ya, JIS lah yang menjadi badan utama untuk pensijilan penting ni. Dan tentunya bagi kita yang dah jadi ibu bapa, tak ada apa yang lebih penting daripada pendidikan anak-anak. Nak cari sekolah agama yang betul-betul sesuai itu pun satu cabaran. JIS bukan saja pantau sekolah-sekolah ni, tapi mereka lah yang tetapkan standard pendidikan Islam di seluruh negeri. Jadi nampak tak? Sama ada untuk momen besar dalam hidup macam perkahwinan, nak kembangkan bisnes atau nak pastikan anak-anak dapat pendidikan terbaik, semua ni ada satu titik persamaan. Dan titik persamaan tu ialah JAIS. Sebuah agensi yang memang ditubuhkan untuk bantu komuniti kita dalam macam-macam cara. Okey, kita dah sebut-sebut pasal JAIS. Tapi, apa sebenarnya JAIS ni? Jom kita selami dengan lebih mendalam tentang misi dan peranan utama agensi penting ni dalam masyarakat Selangor. Secara rasminya, JIAS ialah Jabatan Agama Islam Selangor. Pendek kata, merekalah agensi utama kerajaan negeri yang bertanggungjawab menguruskan semua hal ehwal agama Islam dan menyediakan khidmat sokongan untuk semua penduduk di Selangor. Setiap organisasi hebat mesti ada motonya kan? JAIS pun tak terkecuali. Moto mereka ialah Islamic Saviour Obedience atau ISO. Ini bukan sekadar perkataan tau. Ia betul-betul merangkumi komitmen mereka untuk tegakkan prinsip Islam, berkhidmat sebagai pembantu dan penyokong komuniti dan sentiasa taat pada ajaran. Jadi apa sebenarnya kerja harian JAIS ni? Skop perkhidmatan mereka ni luas sangat, boleh kata sentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Apa kata kita pecahkan kepada beberapa bahagian utama supaya lebih senang nak nampak impak mereka? Baiklah, kita mulakan dengan perkara yang paling dekat dengan hati kita. Keluarga dan komuniti. Ini kan teras masyarakat kita. Di sinilah JAIS menyediakan rangka kerja yang sangat penting untuk menyokong kedua-duanya. Untuk pastikan asas kita semua kukuh. Fikirkan tentang perjalanan hidup kita. Boleh dikatakan JAIS sentiasa ada di setiap langkah. Mereka lah yang sediakan kursus pra-perkahwinan untuk pasangan baru, mereka uruskan proses nikah dan kalau ada isu proses cerai dan rujuk pun diuruskan dengan teliti. Malah, setiap Jumaat pun pengurusan khutbah dan hal ehwal masjid kita berada di bawah seliaan mereka. Selain dari rumah dan masjid, pengaruh JAIS ni meluas lagi. Ia merangkumi dua tiang utama masyarakat kita, pendidikan anak-anak dan juga nadi ekonomi. Jom kita tengok macam mana mereka bantu membentuk masa depan dan menyokong kemakmuran negeri. Dari segi pendidikan, JIS main peranan besar dalam membentuk generasi akan datang. Mereka lah yang pantau sistem pendidikan Islam kita, dari prasekolah sampailah ke sekolah menengah. Dalam masa yang sama, mereka juga perkasa usahawan kita. Dengan adanya pensijilan halal yang diuruskan oleh JIS, ia bukan saja buka pintu pasaran yang lebih luas, tapi ia bagi keyakinan pada kita sebagai pengguna. Okey, sekarang anda dah tahu apa yang JIS tawarkan. Mesti ada yang tertanya-tanya, macam mana ya nak hubungi mereka? Kalau anda perlukan perkhidmatan mereka atau ada soalan, jangan risau, senang je. Jom saya tunjukkan caranya. Kalau nak berurusan secara terus, pejabat utama mereka terletak di Shah Alam. Anda juga boleh hubungi mereka guna nombor telefon atau email rasmi yang tertera. Elok simpan maklumat ni, kita tak tahu bila kita mungkin perlukannya kan? Dalam dunia serba pantas hari ni, semuanya di hujung jari. JAIS pun faham benda ni. Sebab itulah mereka dah pun ada di platform digital untuk pastikan mereka sentiasa mudah dihubungi dan responsif. Maklumat dan perkhidmatan semuanya hanya perlukan satu klik. Anda boleh dapatkan info terkini daripada JIS di platform media sosial kegemaran anda. Mereka ada di Facebook, Instagram dan TikTok pun ada. Ini cara paling senang nak dapat pengumuman terkini, maklumat penting dan tahu tentang program komuniti yang bakal dianjurkan. Jadi jangan lupa follow. Baik, selepas kita bincangkan semua ni, apa agaknya satu perkara paling penting yang anda perlu ingat tentang JAIS? Ingat je macam ni. JIS ni lebih daripada sekadar sebuah agensi kerajaan.
Ia sebenarnya rakan kongsi utama dalam kehidupan ramai penduduk Selangor. Mereka sediakan sokongan penting untuk keluarga, panduan untuk komuniti dan asas untuk perniagaan. Ia adalah sumber rujukan utama kita yang direka untuk berkhidmat. Sebagai penutup, mari kita fikirkan sejenak. Dengan dunia yang semakin bergerak ke arah digital, macam manalah agaknya cara kita berinteraksi dengan institusi macam JIAS ni akan berubah pada masa depan? Adakah ia akan menjadikan semuanya lebih cekap dan mudah? Ini satu soalan yang menarik untuk kita sama-sama saksikan nanti. Terima kasih kerana meluangkan masa.